Ranking FIFA Malaysia tiba-tiba meroket selepas kembalinya 7 pemain warisan Harimau Malaya. Skuad Harimau Malaya kendalian Peter Klamovski mengharungi musim lalu dengan penuh suka duka apabila berhasil mencatatkan 7 kemenangan dan 1 keputusan seri dalam 8 perlawanan. Kes pemalsuan dokumen yang melibatkan 7 tonggak warisan negara membuatkan FIFA mengambil langkah drastik dengan membatalkan 3 keputusan perlawanan yang diharungi oleh Malaysia. Walau bagaimanapun kemas, kini ranking FIFA menyaksikan Malaysia meroket ke kedudukan 116 dunia berbanding 121 dunia pada November lalu. Manakala calon lawan Malaysia, iaitu Vietnam, jatuh 1 anak tangga di kedudukan ke-108 dunia. Penurunan ranking Vietnam ini turut membuatkan kedudukan pasukan bimbingan Kem Sang Sik dan Harimau Malaya hanya terpisah dengan jurang 13 anak tangga berbanding sebelum ini. Perbezaan ranking antara dua negara ini sudah pasti menjadi tumpuan ketika mana Vietnam akan turun menanti kunjungan Malaysia dalam aksi terakhir kelayakan Piala Asia 2027 pada Mac hadapan.